Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bang. Dari mana ni? Nama siapa bang? Dari Rawang. Rawang. Rosli. Rosli Rawang. Okey. Ini siapa nama? Burhan. Burhan dari mana? Gombak. Gombak. Ini pasangan nama kak? Pasangan si Burhan. Alamak kak. Takut kena. Tak apalah. Okey. Ini nak tanya ni. Makan apa hari ni datang sini? Patin tempoyak. Patin tempoyak. Lagi Seekor habis. seekor habis. Cin. Gambar dekat-dekat. Kepala dengan tulang ya. Cin. Alhamdulillah. Ini nak bawa balik tadi. Okey. Tadi siang makan apa? Asam pedas kan? Asam pedas. Okey, apa komen asam pedas, Pak? Terbaik. Alhamdulillah. Mantap. Memang pekat asam Okey. pedas memang sedap lah. Tadi beli Makan siang coconut shake asam kan? pedas. Minum coconut shake siang kan? Apa komen kak coconut shake kita kak? Dia sedap, lemak. Lemak lemak. Okey, kita bagi secret recipe dia lah Coconut shake biasanya orang pakai susu pekat. Pekat manis kan? Kita tak pakai susu tu. Kita pakai susu tepung. Tapi tepung tu, susu tepung tu memang tak ada dalam pasaran. Kena import. Satu beg dia 20 kilo dekat 400. Kita pakai itu. Memang sedap. Dia rasa lemak-lemak. Dia tak rasa manis. Apa susu. Dia saya bagi tahu lah siapa netizen yang tengok dalam ini konten saya ni, kita tak ada review lah. Itu rahsia kita lah. Datanglah ke ada paste. Ada paste. Jadi nak tahu sedap tak sedap kan datang sini lah kan. Datang rasa sendiri. Patin. Mantap. Okey, apa lagi nak komen pasal ni makanan goreng-goreng tu? Goreng-goreng pun sedap. Ini pasal perut dah penuh. Masya Untuk makan Allah. ikan patin. Rumah saya pun tak nak sana habis. Layan satu ekor. Ya. Licin hilang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, besok balik KL Besok boleh KL. Okey, semoga doakan semoga sampai dengan selamat ya. Viral-viralkan produk makanan saya dekat sana. Ya, jadi siapa-siapa yang datang daripada KL nak hantar nak sekolah dekat UTM ke, Koli ke, kat Muazzam ni, jom singgah ada taste. Boleh Google lah, boleh Google. Ada taste asam pedas. InsyaAllah sampai sini. Recommend. Recommended Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.